Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okey, hari ni Coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak buat page. Okey, so caranya adalah korang kena tekan sini dulu, garis 3 ni. Okey, and then you akan nampak page. Okey, you tekan page and then you kena tekan sini, create. Okey, lepas tu mesti you kena tekan sini, professional. Okey, professional. Okey, tekan next. And then you letak you punya nama page. Okay, so you dah letakkan nama page ni, you terus tekan next. Okay, so terus tekan next. And then dekat sini you letak you punya kategori. Okay, okay, boleh letak 3 jenis ni lah, kategori ni. Okay, boleh follow lah. Okay, so lepas tu tekan create. Begitu. Okay, so tunggu dia create sekejap. Lepas tu okay, so dekat bahagian ni korang kosongkan dulu, korang terus tekan next. Okay, so dekat sini pun sama, terus je tekan next. Okay, dekat sini korang boleh je lah select all ni. Okay, select all and then you tekan next. Invite. Okay, so kat sini pun okay, ni dah okay. Okay, tekan done. And then siaplah you punya page. Okay, so itu sahaja. Okay, so itu sahaja. So kalau ada apa-apa soalan dekat bahagian page ni yang you tak faham, you boleh terus tanya coach. Okay, ataupun kalau korang ada leader korang masing-masing, direct tanya leader korang. Okay, so itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.